cakap pasal hak Nurin, Hana. Kamu yang suka. Malu. Jatuhkan maruah aku depan kakak aku sendiri. Oi! Nak bertekak sampai pukul berapa ni? No, si Raika nak kena pergi sekolah. Laki hang pun nak kena pergi kerja. Kalau nak tunggu hang berletak pagi pak malam ni, Hana, oi. Pakai tapi ke mana lah semua orang? Masalah cepat sikit. Dalam drama ni. Tapi satu lagi saya rasa ramai juga yang awal-awal darah dah naik dah bila kita tengok Izu dekat dalam ni. Okey, kali ini bawa watak antagonis. Adakah ini adalah antara watak yang dinanti-nantikan sebagai Zakuan? Okey. Assalamualaikum semua, apa khabar? Tak dengar, okey tak? Dia akan ingat cerita tadi. Okey. Alright, Izu sebenarnya memang sangat suka dengan watak antagonis. Sebabnya Izu sendiri rasanya untuk watak antagonis ni terlalu limited untuk Izu. Selalu orang nak panggil Izu untuk pegang watak antagonis, dia orang akan tengok, lah muka dia ni tak kena lah. Kan, figure dia macam tak kena nak buat antagonis, tak, muka tak cukup jahat. Jadi bila diberikan tawaran oleh Astro dan juga iFame untuk bawakan watak Zakuan, saya tanya, watak ni macam mana? Dia kata, watak ni memang ganas, watak ni memang jahat, memang akan jadi red flag, memang orang tak suka. So Izu okey ke? Cakap Izu okey, apa salahnya kan? So Izu sebab memang Izu nanti kan watak-watak yang macam ni, watak-watak yang heavy macam ni, and at the same time antagonist. So bila di offer oleh Astro dan juga iFame, so saya sangat berbesar hati dan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana mempercayai Izu untuk bawakan watak Zakuan dalam drama Bahagia Yang Tertangguh ini. Thank you. Yes, dan saya rasa antara pusing-pusing yang akan kita nampak dekat threads adalah betapa red flagnya Zakuan tu nanti. Dan